Assalamualaikum guys, welcome back untuk next movie yang aku tengok baru-baru ni. Cerita apa? Kalau bukan lagi filem yang tengah hangat sekarang, Thunderbolts. Filem ni memang ramai yang cakap best, ada yang cakap the best MCU movie post Endgame apa semua, tapi yang membuatkan aku rasa nak tengok sebab dia ada satu scene tu dia tunjuk Malaysia guys. Okay, so filem ni sebenarnya filem dia simple lah, straight to the point dia. And dia cerita pasal Yelena yang Black Widow ni kan, semua tu kan. Oh, by the way, filem ni juga dia ada macam-macam villain. Dia macam Suicide Squad lah lebih kurang. Dia konsep dia macam Suicide Squad tapi versi Marvel. Macam tu lah. Dia ada Yelena, Black Widow, lepas tu ada Red Guardian, ada Bucky Winter Soldier, lepas tu ada Ghost, ada Taskmaster, betul ada siapa tu, US Agent. Itu dalam series Falcon and Winter Soldier. So macam dia banyak karakter daripada series dalam filem-filem lain, and then diorang bergabung dalam filem ni. Dia macam mini Avengers tapi versi anti-hero. Macam tu lah lebih kurang. Macam itulah. Dia ada cheap version of Captain America lah. Siapa yang tengok Winter Soldier and Falcon and Winter Soldier tu akan tahu lah US Agent ataupun siapa nama, Walker. Tak ingat nama dia. Cerita ni simple, memang simple. Dia more to grounded punya filem. Aku pun tak ada nak review jenis-jenis sangat. Tapi kan, aku terasa nak tengok sebab dua benda. Sebab dia ada tunjuk Malaysia, and then ramai gila cakap dia memang best gila, the best MCU movie lepas Endgame lah apalah. And sejujur-jujurnya, adakah betul the best MCU movie selepas Endgame? Kalau tanya aku, tak kot. Korang macam overhype. Dia tak adalah the best MCU movie since Endgame. Tapi dia adalah movie yang banyak, panggil apa, antara movie yang best post Endgame. Dia bukan the best, tapi antara movie yang post Endgame yang best. Macam Spider-Man No Way Home, Deadpool and Wolverine, Doctor Strange, Multiverse of Madness, betul, Guardian of Galaxy 3 pun best juga. Fox ni masuk lah di kalangan tu, antara the best film post Endgame. Tapi nak kata the best film post Endgame tak kot. Aku rasa dia tak boleh lawan Spider-Man No Way Home. Aku lagi suka Spider-Man No Way Home. And Deadpool pun best juga. On par lah. Macam tu. Pada aku dia dalam kalangan ranking macam tu lah. Ada juga yang cakap dia macam lagi best pada Captain America Winter Soldier. Tak kot. Tapi dia lagi best pada Captain America yang Brave New World tu confirm. Itu confirm. Pada aku dia overhype, tapi still best. Aku rasa berbala je pergi tengok. Dia macam fast pace movie lah, laju. Dia satu scene. Dia macam tak ada draggy sangat. And dia lawak tu memang lawak lah. Dia ada satu lawak Timon. Yang tu aku memang tergelak gila-gila. Ada lawak Timon. Betul ada lawak Captain America, apa tu? Cheap version. Kopiori. Lawak lah kan. Memang filem ni penuh dengan lawak. Sampai satu tahap tu kau rasa macam ini macam filem komedi ni kan. So basically dia punya villain apa-apa semua pun okay. Cuma aku tak suka ending dia. Macam ending dia macam tiba-tiba habis dah macam tu. Tak puas ending ke kan tu. Macam apa pasal dia jadi ending ke macam tu kan. Tapi dia ada dua post credit scene. Satu lagi end credit scene. So yang end credit scene ni yang last kali yang dah blank screen tu ada. And tu ada yang sampai bertepuk tangan credit scene dia. Macam tu. Maksudnya penting lah credit scene tu. Related tu ada movie. Akan related tu apa yang akan datang ni. Doomsday kan. And then pasal Malaysia. Aku rasa ingat kan Malaysia ni macam dia macam scene tu kita boleh tengok trailer kan. Boleh tengok trailer diorang advertise ni yang diorang berlakon kat Malaysia. Lepas-lepas tu aku ingat kan macam sikit je lah. Macam dia selit masuk Malaysia, lepas tu habis dah macam tu. Yes, memang macam tu. Mula-mula opening scene tu dia selit masuk Malaysia. Yang agak lama. And aku terkejut diorang cakap Malaysia tu banyak kali sampai habis filem. Sini kat dalam Malaysia sampai habis filem. Tapi sebabkan mention Malaysia, and Malaysia tu adalah satu panggil apa, storyline dekat dalam filem ni. Satu storyline. And Malaysia ni jadi part of MCU. Malaysia ni jadi part of MCU guys. Indon tak ada, Singapura tak ada. Malaysia guys, part of MCU. Mungkin lepas ni Doomsday ada masuk badang, tak tahu kan. Tapi itulah, pada aku part Malaysia tu aku agak terkejut juga. Bukan terkejut sebab dia masuk dalam filem tu. Aku terkejut dia banyak gunakan Malaysia sebagai storyline. And ada satu superhero ni
Memang made in Malaysia. Dia ada made in Malaysia. Selalu barang-barang made in China apa semua. Tak, ini superhero ni made in Malaysia. Sebab tu aku cakap, Malaysia ni dah masuk dalam storyline MCU. Okay. So basically itu je filem ni. Aku suka, aku tengok, aku enjoy, aku gelak. Ada lawak Timon tu aku paling kelakar aku rasa. Filem pun tak bosan. Tapi untuk diorang cakap the best MCU film since Endgame, pada aku agak overhype. Tapi still okay, boleh tengok. So aku bagi rating filem ni 7.5 per 10. And confirm filem ni lagi best pada Captain America Brave New World. Yang tu confirm. Brave New World tu ada ngantuk-ngantuk sikit. So yang ni lagi best lah. Dia on par dengan Deadpool, on par dengan Guardian of Galaxy Vol 3, on par dengan Spider-Man dengan No Way Home. Tak, Spider-Man No Way Home pada aku tinggi lagi lah. And aku rasa mungkin dia lagi best pada Doctor Strange Multiverse of Madness. Okay guys, so kalau korang suka video ni, boleh subscribe. And kalau korang dah tengok movie Thunderbolts ni, korang boleh komen apa korang punya review, setuju tak dengan aku punya rating. And aku bukan movie review, aku just nak semang biasa-biasa bodoh-bodoh dengan korang. Sebab, yelah dah tengok kan. Betul aku buat YouTube. Macam tu dah lah, supaya aku share pengalaman aku. Thank you so much for watching. See you next video.